berkaitan dengan ilmu berpandu Al-Quran dan hadis dan sebagainya itu. Kata Syekh Abdul Somad Al-Palembang, syahadat. Syahadat ni kalau masa saya mengaji untuk guru kata bahasa Aceh, memberi makna berbayar. Jaga-jaga, awas, berhati-hati, ambil perhatian. Hai adalah orang yang menuntut ilmu untuk kebahagiaan akhirat. Bagi orang yang menuntut ilmu ni, dia nak bahagia di akhirat. Bahagia disebut bahagia di akhirat ni apa dia? Syurga lah kan. Kalau kita tengok yang Quran dia telah sebut syurga apa? Sebut fungsi-fungsi utama, ciri utama ahli syurga. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Biasa kita tengok macam tu. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang beriman, orang beramal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya anak sungai. Jadi nak jadi orang beriman dengan ilmu, nak beramal soleh pun dengan ilmu. Tak ada ilmu macam mana kita nak beriman? Sifat-sifat orang beriman, apa yang menyebabkan kita beriman, apa yang menjadikan kita kufur, apa yang menguatkan iman kita, melemahkan iman kita, semua ni kena ada ilmu. Begitu juga ilmu beramal soleh. Nak beramal macam mana kalau tak ada ilmu? Jadi semuanya paksinya ilmu. Paksinya ilmu. Dia macam kita apa? Macam kita mengaji sekolah tu, dia ada blok kan, peta dunia, blok. Blok ni dia ada tiang dia pusing. Dia berpusing. Jadi tiang tu bagi paksi. Paksi itu kalau tegak, blok tu pusing tegak. Kalau paksi tu sengit, dia pusing sengit. Pusingan tu berpandukan paksi. Berpandu amalan kita ni berpandukan ilmu. Betul ilmu, betul lah amalan kita. Kalau bengkok ilmu kita, bengkoklah amalan kita. Jadi kalau kita nak mendapat bahagia di akhirat, tak boleh tahu kan, mestilah makna kata dengan menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu-ilmu yang kita mengaji itu. Ketahui ilmu bahawasanya segala ayat Quran, banyak ayat Quran disebut tentang kelebihan orang menuntut ilmu, dan segala hadis Nabi SAW yang telah kita baca tadi ini, dan segala perkataan para ulama, terutama ulama-ulama sufi, dan sahabat-sahabat Nabi, perkataan sahabat-sahabat Nabi yang menyebutkan tentang ilmu, ayat Quran, hadis Nabi, percakapan ulama, tabi'in. Bila sebut ilmu, kelebihan orang belajar ilmu, kelebihan orang mengajar ilmu, iaitu berkaitan menyebutkan ilmu dan kelebihan orang menuntut ilmu, kelebihan orang mengajar ilmu itu hanya sungguhnya murad di mana maksud daripada ilmu itu dengan sekaliannya itu, iaitu ilmu yang memberi manfaat pada agama dan memberi manfaat di dalam akhirat. Ilmu yang menguntungkan agama kita. Dari kita mengaji, agama kita meningkat, amal ibadat kita meningkat, dan penghayatan agama kita meningkat. Itulah ilmu sebenarnya yang disebut oleh Nabi, oleh Al-Quran. Kalau dia mengaji, tak ada perubahan dalam hidup dia. Itu ilmu tak ada perubahan. Ilmu yang memberi manfaat, dia memberi keuntungan pada dunia kita dan juga pada akhirat kita. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Ubaid dan lainnya yang telah disebut dahulu itu. Sebelum ini kita dah sebut Syekh Ibn Ubaid menguraikan ilmu memberi manfaat. Dia kata maksud ilmu ni ilmu nafi', ilmu yang memberi manfaat. Ilmu ni ibarat senjata. Senjata ini kalau dia ada di tangan pasukan keselamatan, polis askar, senjata ini digunakan untuk menjaga keamanan negara.
Tapi cuba kita bayangkan kalau senjata yang sama berada tangan perampok dan penyambung. Apa besar dunia buat. Bukan salah senjata tu, salah pemilik dia tu. Orang yang memiliki senjata tu. Begitulah ilmu kata ulama kalau berada di tangan orang mukhlisin, orang yang bertakwa kepada Allah, yang ikhlas, dia akan gunakan ilmu dia untuk memperjuangkan Islam, membela agama Allah Subhanahu wa taala, mendaulatkan Islam dengan ilmu dia itu. Tapi kalau ilmu ni berada di tangan makna kata orang yang tak ikhlas, maka digunakan untuk hawa-hawa keduniaan dan sebagainya saja. Dan kata Imam Ghazali lagi, dan ilmu yang memberi manfaat itu ialah seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad dahulu itu. Syekh, makna kata Sayyidi Abdullah Al-Haddad pun menyebut benda yang sama. Ciri-ciri ilmu yang memberi manfaat. Semua ulama tuan-tuan sekalian bila sebut ilmu nafi', mereka sebut ilmu yang membawa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sendiri berfirman dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya yang takut kepada Allah tu orang yang dinamakan sebagai ulama. Dengan ilmu dia tu, dia takut pada Tuhan. Takut nak melakukan maksiat kepada Allah. Takut nak meninggalkan taat. Ilmu inilah yang dikatakan ilmu nafi'. Sebab ciri-ciri disebut nafi' betul, iaitu Tuhan sebut sendiri dalam Al-Quran Nur Karim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah tu ialah ulama. Dengan ilmu yang ada pada dia, dia takut pada Allah, nak melanggar segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menyebut ada 7 ciri-ciri yang dinamakan ilmu nafi'. Dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, nombor 1 dia kata Imam Ghazali, ilmu yang kita belajar membawa kita takut pada Tuhan. Belum kita mengaji tak takut, lepas kita mengaji kita takut larangan-larangan Allah. Yang kedua, ilmu yang kita mengaji, kata Imam Ghazali, meningkatkan makrifah kita kepada Allah. Lagi kita kenal Tuhan, hingga menyebabkan kita taat kepada perintah-perintah Allah. Ilmu yang kita mengaji membawa kita gemar kepada akhirat dan kurang gemar dengan dunia. Karena wal akhiratu khairun wa abqa, kata Allah. Akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Dunia kita nak tinggal, akhirat kita nak pergi. Kurang gemar pada dunia, banyak gemar kepada akhirat. Ilmu yang kita mengaji, tuan-tuan sekalian, membawa kita nampak kekurangan diri kita. Tak sempurnanya amal ibadat kita, sehingga makna kita perbaiki makna kita kekurangan yang ada pada kita. Ilmu yang memberi manfaat, kata Imam Ghazali, ilmu yang membawa kita mengenal tipu daya syaitan. Kita nampak syaitan nak tipu kita. Inilah ciri-ciri yang disebut oleh Imam Ghazali, ilmu yang memberi manfaat kepada kita, iaitu ilmu yang tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ilmu tersebut dalam Arba'in fi Usuluddin, dan ilmu yang tersebut dalam Minhajul Abidin, dan ilmu yang tersebut di dalam Bidayatul Hidayah, dan ilmu yang tersebut dalam Mukhtasar Ihya yang hamba terjemahkan dalam kitab ini. Jadi Syekh Abdul Samad mengemukakan beberapa buah kitab, di dalamnya mengandungi ilmu-ilmu yang memberi manfaat. Ihya Ulumuddin, ini kitab Arab tuan-tuan, tapi sekarang dah diterjemah dalam bahasa Melayu. Begitu juga Arba'in fi Usuluddin Imam Ghazali juga. Minhajul Abidin, ini kitab popular lah. Kalau kitab Jawi diterjemah oleh Syekh Daud Al-Fatani.
Ilmu yang tersebut dalam Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali juga diterjemah oleh Syekh Abdul Samad Palembang, pengarang kitab Syairus Salikin ini. Dinamakan kitab itu sebagai Hidayatus Salikin. Dan makna kata ilmu yang tersebut dalam kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin ini yang hamba terjemah daripada kitab Bidayatul Hidayah dan lainnya. Inilah buah-buah kitab yang dicadangkan oleh Syekh Abdul Samad untuk kita belajar supaya memberi manfaat kepada kita, kepada dunia dan juga kepada akhirat. Di dunia boleh beramal dengan ilmu tersebut, di akhirat kita mendapatkan hasilnya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan demikian lagi segala kitab tasawuf. Semuanya itu iaitulah ilmu yang memberi manfaat. Kerana kitab-kitab tasawuf itu telah terkandung dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fiqh yang fardu ain. Semua kitab-kitab tasawuf, bila sebut tasawuf, dalamnya tuan-tuan ada kitab berkaitan usuluddin dan ada kitab fiqh. Kalau kita sebut berkaitan usuluddin, dia tak ada tasawuf, dia tak ada fiqh. Sebut kitab fiqh, dia ada fiqh saja, usuluddin tak ada, tasawuf tak ada. Tapi kalau kita sebut kitab tasawuf, dalamnya dah ada komplit semua. Macam kitab Syairus Salikin ni, habis kita bicara bab ilmu, pengarang membicarakan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada bab akidah usuluddin dalamnya. Habis tu dia bicara pula berkaitan dengan ibadat, cara-cara beribadat. Bermula daripada taharah, bersuci, sampai mengerjakan sembahyang, zakat, haji dan sebagainya. Penghujung kitab tu pula baru dibicarakan ilmu berkaitan ilmu tasawuf. Sebut ilmu tasawuf, dalamnya ada usuluddin, ada fiqh. Tapi sebut usuluddin, tak ada fiqh, tak ada tasawuf. Mana ada kitab usuluddin bicara bab fiqh, tak ada, dia bab akidah ya. Gitu juga bila bicara bab fiqh, dia ada fiqh aja. Usuluddin tak ada, tasawuf tak ada. Tapi bila kita bicara tentang tasawuf, dalam tu semua ada siap dah. Usuluddin ada, fiqh ada. Kenapa? Peranan ilmu tasawuf ni, kata Tok Guru saya tuan-tuan, dia ada dua yang penting sekali. Yang pertama, mentahqiqkan usul. Yang kedua, mengheningkan fiqh. Kita mengaji sifat 20. Nak tahqiq macam mana? Nak tahqiq, kita kena tarik. Kita kena berjalan, kita kena beramal. Sebab Nabi sebut al-imanu uriyan, walibasuhut taqwa, wazinatul haya, wasamaratul ilmu. Iman tu telanjang. Pakaian iman, kata Nabi, takwa. Perhiasan iman, malu. Buah iman, ilmu. Ilmu ma'rifatullah. Jadi tangga-tangga kehidupan beragama kita ni, Nabi sebut. Pertama dengan iman. Al-imanu uriyan. Apa iman? Tasdik hati dengan Allah dan Rasul, dan dengan apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasul. Hati terima, itu nama iman. Iman ibarat pokok tuan-tuan, yang kita tanam benih dia tumbuh. Nak kuatkan pokok tu, kita kena buh baja, kita kena siram. Kalau kita biar pokok tu tak dibaja, tak disiram, pokok tu mati. Jadi iman kita ada. Kita mengaji sifat 20, kita yakin. Bagaimana disebut oleh Nabi SAW, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Dikatakan orang beriman tu beriman ia dengan Allah dan Rasul, kemudian dia tak ragu-ragu. Tasdik hati, terima, yakin Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita. Kita terima apa saja ajaran dibawa oleh Nabi, itu nama iman. Iman duduk di hati saja ni tuan-tuan. Itu nama Nabi kata al-imanu uriyan. Iman telanjang. Macam mana nak bagi kuat iman ini? Bagi dia pakaian. Walibasuhut taqwa. Pakaian iman takwa. Apa takwa? Ayu ta'a
fala yu'sa. Allah ditaati dan tidak diderhakai. Junjung tinggi patuh perintah Allah itu takwa. Ini yang menguatkan iman. Baja iman ibadat. Racun iman maksiat. Ada iman nak bagi kuat, kena buat ibadat. Ibadat inilah yang dinamakan tariq atau berjalan. Seperti mana yang diperman oleh Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa bercita-cita nak bertemu dengan Tuhan dia nak mati, nak jumpa Tuhan, dalam keadaan Tuhan redha dia, apa jalan dia? Falyamal amalan salihah. Naklah mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu jalan untuk menguatkan iman. Tuan-tuan boleh kata tak perbezaan? Katalah kita mengalami dua suasana. Suasana jahiliah, kemudian kita berubah. Dulu kita semayang pun tak, puasa pun tak sempurna lah, ibadat pun tak ada, mengaji pun tak. Lepas tu tuan-tuan berubah. Kita berubah. Mungkin kita dapat hidayat, ada sahabat ke nasihat kita mula datang masjid. Kita semayang jemaah. Kita mengaji, kita beramal dengan ilmu. Tuan-tuan boleh rasa ada dua perbezaan keadaan hidup kita ni. Berbeza tuan-tuan. Dulu masa kita tak rajin mengaji, tak rajin buat ibadat ni, kita tak semayang, kita tak rasa apa-apa. Kadang-kadang kita petikan mekok Allah, judi, pun tak rasa apa. Kadang bawa budak perempuan, anak darah siapa atau duduk belakang motor, pergi sana lepas tak rasa apa-apa. Bila kita buat maksiat tuan-tuan, tak rasa apa-apa. Kita meninggalkan taat, tak rasa apa-apa. Itu makna iman kita cukup lemah tuan-tuan. Min alamatin mautil khalbi, kata Syekh Ibn Atta'illah. Tanda-tanda hati mati, iman kita mati. Tak terkejut bila kita buat maksiat. Buat maksiat tak rasa terkejut, tak rasa bersalah. Meninggalkan taat tak rasa rugi. Itu iman kita duduk tahap yang cukup lemah. Orang kata iman mati, hati mati, tangan mati. Tahu tangan mati? Dia naik motor, lepas tu malam tutup lampu, lari laju, langgar bus stand. Mai ambulans bawa pergi hospital. Duduk seminggu hospital, keluar. Kita boleh ziarah dia. Apa Abang Ahmad? Tak tahu lah Ustaz dulu, saya lepas-lepas aksiden tu tangan saya ni serit. Tahu serit. Dia kecut. Cubit tak rasa apa. Cubit tak rasa apa. Kebas. Orang tua kata tangan mati. Saya kata kat dia, pak saya dulu jadi macam ni juga. Tapi alhamdulillah. Buat lagu mana? Saya kata demah dengan tungku. Demah bagi panas. Lepas tu darah tu berjalan balik. Alhamdulillah. Tak apa dia kata. Saya balik, dia panggil isteri dia. Apa tolong bakar tungku. Tahu tungku? Tungku duduk demah perut tu. Orang bersalin. Orang demah tungku, bakar tungku. Nak demah, balut dengan daun mengkudu. Lepas tu balut dengan kain. Baru demah perut. Dia ni tuan-tuan sekalian, ni tungku. Isteri dia bakar tungku. Dia ambil tangan dia letak atas tungku. Tungku yang panas tu. Tak lagi tuan-tuan dia terlena. Sedap-sedap. Oi, hangit apa ni? Daging apa basah? Daging apa tangan dia tu? Tangan ni bila tuan-tuan dah mati tuan, kena benda panas, dia tak rasa apa-apa. Saraf dia dah masalah. Begitulah ibarat iman mati. Buat maksiat tak rasa apa. Tak buat taat tak rasa rugi. Jadi macam mana nak kuatkan iman? Walibasuhut taqwa, Nabi kata. Pakaian iman ialah taqwa. Junjung perintah Allah, tinggal larangan Allah.
Satu hari tuan-tuan, saya pergi masjid nak mengajar di Masjid Seberang Jaya. Ada seorang anak muda jumpa saya. Ustaz boleh sembang sikit lah. Dia kata boleh. Ustaz kata, dia kata betul. Dia kata apa yang kata betul tu? Saya dulu Ustaz kata, memang tak ambil tahu bab agama ni. Masa tu Ustaz, saya tak semayang pun tak rasa bersalah. Buat benda maksiat pun tak rasa bersalah lah. Tapi bila Tuan saya dapat hidayah, Tuan bagi saya hidayah, saya mula mari masjid, mula semayang semua. Baru ni Ustaz tahu, saya keluar pejabat, dia kata, sebelum asar. Dan tu terperangkap di atas jambatan Pulau Pinang. Saya duduk cadang, nak semayang asar di sebelah sini. Atas jambatan Jen. Pukul 6 Ustaz, asar tak semayang lagi. Hati saya dah mula gelisah. 6.30 tak semayang lagi. Ni jam terperangkap, nak bergerak tak boleh. Dekat-dekat pukul 7 Ustaz, asar dah nak habis. 10 minit lagi nak habis asar, saya baru sampai Masjid Seberang Jaya ni. Tuhan sajalah yang tahu betapa gelisah hati saya. Takut habisnya waktu asar sebelum sembahyang asar. Saya kata dulu ada tak perasaan macam ni? Dia kata tak ada Ustaz. Lepas beramal baru kita terasa. Semua orang macam tu. Itu menunjukkan dengan beramal tu iman kita meningkat. Sebab tu jagalah iman kita tuan. No? Iman kita jaga. Itu dinamakan oleh ulama tarik. Berjalan untuk menguatkan asas iman kita. Iman tu kuat dengan kita beramalkan makna kata ilmu-ilmu yang kita pelajari. Itu dia. Dan demikianlah kata musannif rahimahullah ta'ala, segala kitab tasawuf yang dikarang oleh ulama-ulama sufi, semuanya itu iaitulah ilmu yang memberi manfaat. Baru ni tuan-tuan dengar di Malang Perdana Menteri, di mana Sarawak tu apa nama dia? Saya pun tak ingat nama dia. Di Malang Perdana Menteri nombor 2. Dia kata apa? Dia komen pasal masalah yang berlaku di sekolah sekarang ni. Sampai kes bunuh, kes buli, macam-macam kes berlaku. Dia kata kita kena kembali kepada ilmu tasawuf dia lah. Ilmu tasawuf kena mengaji tuan-tuan. Tasawuf ni menjaga hati, mengelokkan hati. Nabi kata tuan-tuan, hati ni tuan-tuan ibarat raja. Ada ulama kata hati tu amirul muta', raja yang ditaati. Hati ni raja, anggota ni tuan-tuan, dia merupakan tentera-tentera yang patuh kepada raja. Kalau raja ni baik, tentera dia baik, hati elok, anggota kita semua jadi elok. Tuan-tuan perasan tak? Kita duduk di rumah, dengar azan. As-salatu khairum minan naum. Hati kita macam mana? Hati kita nak pergi sembahyang berjemaah, betul tak? Bila hati nak pergi sembahyang jemaah, kaki macam mana? Mata macam mana? Mata kita tengok kunci motor, tak pernah kita letak. Kaki kita berjalan, pergi ambil kain, ambil baju, pakai kepiah. Mata tengok turun ke tanah, pegang kunci, serelum dalam tempat switch tu, start motor. Seluruh anggota fokus pergi ke masjid. Pasal apa? Sebab hati nak pergi masjid. Kaki akan bekerja ke masjid, mata akan tengok ke masjid. Seluruh anggota tangan kita semua mengarahkan gerak kerja pergi ke masjid. Betul tak? Ada tak bila kita hati nak ke masjid, kaki tak mau pergi? As-salatu khairum minan naum. Hati nak pergi masjid, kaki tak mau. Weh, kaki tunggu apa lagi, cepatlah. Tak payah. Bila hati nak ke masjid, seluruh anggota akan terarah ke masjid. Tapi kalau hati nak buat jahat, semua anggota terarah nak buat jahat. Sebab itu Nabi SAW fokus hati. Ilmu yang banyak membicarakan bab hati, ilmu tasawuf lah. Hari ini di sekolah tak ada ilmu tasawuf. Tapi ada budak rosak lah. Jaga jasad ya, tak jaga hati. Mana boleh?
Badan kita ni ada unsur-unsur jasad dan unsur-unsur hati. Hati lebih penting. Elok hati, eloklah jasad kita, anggota kita yang lain. Lepas tu kita buang silibus daripada pelajaran tasawuf. Akhirnya. Ini dia aku hijau yang susah cari lah. Tuan-tuan kita saya pakai starik. Kereta starik, senang nak gerak sana sini, bawa barang semua. Kereta starik saya rosak. Kerin ayak makan ayak lah, minyak hitam lah semua. Puan, saya perbaik kedai ni. Tak mau juga elok. Last sekali apa tindakan saya? Saya cari kepada syarikat yang buat starik. Syarikat tu apa? Hyundai buat kereta rosak. Bila kereta tu rosak, balik hantar ke Hyundai. Okey tak? Siapa buat kita? Allah Ta'ala. Bila manusia rosak, balik pada Tuhan. Kembali balik kepada Allah. Sebab Allah yang mencipta manusia, Dia saja yang tahu macam mana nak mengelokkan. Allah Ta'ala, tuan-tuan, tinggalkan kita Al-Quran. Tinggalkan kita hadis-hadis semua. Kalau kita rosak, kembali pada Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum indal ladzina na'amilu. Allah Ta'ala kata, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzina amilu la'allahum yarji'un. Berlaku kerosakan daratan dan lautan hasil tangan manusia sendiri. Allah jadikan ini semua, makna kata dengan sebab apa yang mereka buat, supaya mereka kembali balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila manusia rosak, baliklah kepada Tuhannya. Kita beli mesin, tuan-tuan. Mesin kita rosak, kita bagi balik kepada orang yang kita beli tu, yang orang yang kita buat tu, yang buat mesin tu. Dia saja yang tahu berkaitan benda tu. Dia akan pulih balik. Nah, begitulah ibarat bila manusia dah rosak, kembali balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut, tuan. Anak kita mengaji asrama. Oleh sebab kata kita hantar dengan bil payah. Datuk balik dengan bil mayat. Bil mayat hantar anak kita balik. Takut. Keadaan-keadaan macam ni. Saya setujulah pandangan timbalan menteri itu. Kembalikan balik ilmu tasawuf. Menyentuh jiwa, tuan-tuan. Takutkan Tuhan, takutkan akhirat, takutkan dosa. Cinta kebaikan, benci kerosakan. Ini ciri-ciri yang diajar oleh ilmu tasawuf. Ya. Semua ilmu tasawuf itu ilmu yang memberi manfaat. Mengajilah, tuan-tuan. Karamkan umur kita. Makna kata yang baki-baki ini dengan mempelajari ilmu tasawuf. Yang mana telah terkandung dalamnya itu ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu fardhu ain. Semua lengkap. Kalau kita mengaji kitab Sarul Salikin ni, dalam ni semua ada, tuan-tuan. Ilmu usuluddin pun ada, ilmu fiqh pun ada, ilmu tasawuf pun ada. Yang tak dapat tiada daripada mengetahui akan dia oleh orang yang suluk, yakni orang menjalani akan jalan akhirat. Kita nak berjalan ke akhirat, nak dapat bahagia akhirat, tak dapat tidak ilmu tasawuf. Antara ilmu yang cukup penting untuk kita pelajari. Itu dia. Yang menyampaikan kita ke dalam syurga, yang menyampaikan kita kepada ma'rifatullah Ta'ala, dengan mengetahui perkara-perkara itu yang membawa kita takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ni membetulkan amal kita, membetulkan perjalanan kita, yang membawa kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membawa kita ma'rifatullah, mengenai Allah dengan sebenar-benar kenal. Dan kerana inilah berkata Imam Malik bagi komen sikit berkaitan ilmu. Dengan katanya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha wa lam yatawassaf faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ini kata-kata Imam Malik.
Artinya barang siapa menuntut ilmu tasawuf tidak mengetahui ilmu fiqh yang fardu ain itu, maka bahwasanya jadi zindik. Dan barang siapa yang menuntut ilmu fiqh dan tiada menuntut ilmu tasawuf, maka bahwasanya jadi fasik. Dan barang siapa menghimpunkan antara keduanya, maka bahwasanya jadilah dia ulama yang muhaqqiq, yang arif billah. Ini bantuan yang diberi oleh Imam Malik dalam kita menuntut ilmu. Kata Imam Malik, wa man tasawwafa, barang siapa bertasawuf, dia minat mengaji ilmu batin saja, walam yatafaqqah, sedangkan dia tidak faqih, dia tidak faham ilmu fiqh, faqad tazandaqa, orang ni dia cenderung ke arah zindik. Apa makna zindik? Zindik cenderung ke arah kufur. Dia ambil hakikat, dia tolak syariat. Dia pulun tasawuf, fiqh dia tak faham. Untuk dia, sembahyang dia, amal ibadat dia, dia buat ringan-ringan. Orang ini membawa kepada zindik. Sebaliknya kata Imam Ghazali, wa man tafaqqaha, siapa berfiqh, walam yatasawwaf, dia tidak bertasawuf, faqad tafassaqa, orang ni fasik. Dia mengaji ilmu fiqh saja, ilmu tasawuf dia tak mengaji. Orang ini terdedah kepada sifat-sifat fasik. Mayangnya betul, tapi hati dia tak betul, perjalanan hati. Dia ibadat, tuan-tuan, ada ibadat zahir, ada ibadat batin. Ibadat zahir nampak dengan mata, rukuk, sujud, sembahyang nampak. Batin ikhlas. Ikhlas duduk dalam batin. Sebagaimana Allah suruh kita sembahyang, begitu juga Allah suruh kita ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tak suruh kamu, melainkan Allah Ta'ala suruh kamu, makna kata beragama dalam keadaan ikhlas, beribadat ikhlas. Dua ni dua-dua penting. Dalam kitab Tuan sekalian Hikam, Syekh Ibn Athaillah menyebut al-a'malu suwaratun khaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Segala amal ibadat kita ni ibarat tubuh badan, nampak dilihat. Sedangkan ruh ibadat itu ialah ikhlas. Macam ibadat, macam badan kita ada jasad, ada ruh. Begitu ibadat kita. Jasadnya sembahyang puasa dapat dilihat pada zahir. Ruhnya ikhlas. Ibadat yang tak ada ikhlas, ibadat badan yang tak ada nyawa. Dia jadi mayat, bangkai. Jadi dua-dua penting. Ibadat penting, ikhlas pun penting. Nak ibadat, fiqh. Nak ikhlas, kena tasawuf. Dua-dua campur, jadi cantik. Satu saja tak boleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga benda yang dilarang oleh Allah. Seperti mana Allah larang kita minum arak, Allah larang kita takabur. Takabur pun larangan Allah, dosa besar takabur ni. Minum arak pun dosa besar, judi pun dosa besar, ria pun dosa besar, hasad dengki pun dosa besar. Hasad dengki ni tuan-tuan, dia menghapuskan amal ibadat kita. Macam Nabi kata, ibarat api bakar kayu kering, hangus. Begitulah hasad dengki menghapuskan amal ibadat kita. Dia pun dosa besar juga. Jadi dua-dua kita ambil perhatian. Yang zahir pun kita ambil perhatian, yang batin pun kita ambil perhatian. Dan betulah kata Imam Malik, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa himpun dua-dua, dia tahqiq. Dia berjalan di atas jalan yang betul. Fiqh, tasawuf dan juga usuluddin. Tiga-tiga ni ilmu fardu ain yang penting kita pelajari. Sebab itu Imam Malik kata, barang siapa menuntut ilmu tasawuf dan tiada mengetahui ilmu fiqh, dia mengaji tasawuf hanya bab batin.
Ibadat dia tak betul, wuduk dia tak betul, semayang dia tak betul. Nak baca Quran banyak-banyak, Quran pun dia baca tak betul, tak belajar ilmu tajwid. Dia tak belajar hukum-hukum tajwid. Orang ni kata Imam Ghazali, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, makna kata barang siapa mengetahui ilmu fiqh, tiada menuntut ilmu tasawuf, maka bahwasanya jadi fasik. Dia buat dirinya menjadi fasik. Fasik ni orang yang melakukan dosa kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam Al-Quran Tuhan sebut, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa cita-cita nak berjumpa dengan Tuhan, dia nak mati dalam keadaan Tuhan redha dia, apa jalan dia? Falyamal amalan salihan, naklah beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam beribadat tu jangan melakukan syirik kepada Allah. Kita fikirlah kan, takkanlah kita sembahyang nak syirik. Kecuali orang sembah berhala, syirik lah. Sembahyang pun syirik lah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mensyirikkan Allah Ta'ala dalam ibadat itu dengan sesuatu. Makna benda tu ada. Kalau tak ada, Tuhan tak sebut. Ada orang sembahyang mensyirikkan Allah. Ada orang berpuasa mensyirikkan Allah. Ada orang berjuang berjihad mensyirikkan Allah. Siapa ada? Kata ulama, syirik tu syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Antaranya takabur. Takabur syirik tu syirik khafi. Bagaimana jadi syirik khafi? Sebab takabur ni al-mutakabbir, sifat Tuhan, nama Tuhan. Antara nama Tuhan yang banyak 99 tu, ada satu nama al-mutakabbir. Makna Tuhan tu sombong. Yang berhak sombong hanya Allah. Kita pun sombong sama. Kita mengambil sifat Tuhan, kita letak di diri kita. Al-kibriyai ridai, kata Allah. Kibriya ni, sombong ni, selendang aku. Kibriya rida, tahu rida? Yang daripada buh kata bau tu. Yang Maulana Habibi apa yang apa Habib tu duk buh kat bau selendang dia tu. Itulah rida. Maknanya al-kibriyai, sombong tu rida aku. Dapat ambil rida aku berlepak masuk neraka. Ini nama syirik ni syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Allah pula berfirman dalam Quran, Allah Ta'ala sebut bahwasanya makna kata syirik ni, makna kata yang kata syirik al-musyriku najasun, syirik ni najis. Orang yang mengamalkan syirik khafi ni, hati dia bernajis, hati dia kotor. Bila hati kotor, tuan-tuan sekalian, masya-Allah, macam mana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengaji ilmu tasawuf ni pun kita kena buang juga. Seperti mana kita menentang syirik jali, begitulah kita menolak syirik khafi. Jadi kita kena pelajari dia. Barang siapa menghimpunkan antara keduanya, fiqh pun dia belajar, tasawuf pun dia belajar, fiqh pun beramal, ilmu tasawuf pun beramal, maka bahwasanya jadilah ia ulama yang muhakkik. Barulah jadi orang yang arif, kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Iaitulah bernama ulama ahli sufi yang menghimpunkan mereka itu antara syariat, tarikat dan juga hakikat. Apa itu syariat? Syariat ni peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun, Tuhan kata. Kemudian kami jadikan mereka itu di atas satu syariat. Ikutlah syariat itu. Syariat ni peraturan dan hukum hakam yang datang daripada Allah, yang dibawa oleh Nabi untuk disampaikan kepada kita manusia ni. Itu syariat. Jadi kita terima hukum Allah, kita tak tolak hukum Allah. Itu dinamakan orang yang bersyariat.
Kalau yang ni tak ada, tolak syariat, dia bukan orang beriman, bukan orang Islam. Terima, itu namanya orang yang bersyariat. Apa itu tarikat? Tarikat orang yang berjalan di atas jalan syariat. Kita sembahyang, kita bertarikat. Kita berpuasa, kita bertarikat. Kita menutup aurat, disebut kita bertarikat. Bertarikat ni berjalan menyempurnakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terima hukum Allah, syariat. Berjalan melaksanakan perintah Allah, itu bertarikat. Apa itu hakikat? Bila kita bersyariat, Allah bagi kita, iaitu apa yang dinamakan hakikat. Man amila bima alima warasahullah ilmal ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah bagi dia ilmu yang dia tidak tahu. Buat contoh beginilah tuan-tuan. Umpamanya gula. Kena tak gula kita? Kita kena tak gula? Kita boleh tak beza antara gula dengan garam? Kita tengok nampak beza tahu tak? Oh, ni gula, ni garam. Walaupun dua-dua putih, kita boleh beza. Kita tahu yang gula tu gula, yang garam tu garam. Dan kita terima di hati kita, yakin ini gula, ini garam. Itu nama syariat. Kita kenal Allah, kita kenal makhluk. Beza Allah dan makhluk. Kita kenal ini Tuhan, ini makhluk. Perbezaan Allah dan hamba-hambanya kita kenal. Mana yang Tuhan suruh, mana Tuhan larang. Kita tahu, kita yakin yang Allah haram itu haram, yang Allah suruh itu yang Tuhan perintah wajib, itu wajib. Kita orang yang bersyariat. Cukupkah? Tak cukup. Tak cukup dengan kita terima saja. Kita kena beramal. Yang Tuhan suruh, kita kena buat. Yang Tuhan larang, kita kena tinggal. Bila kita melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, disebut kita ni orang yang bertarikat. Bukan setakat kita kenal gula, kita makan gula, tuan-tuan. Makan gula tu ibarat tarikat. Bila kita makan gula, dapat tak manis? Manis tu tuan-tuan hakikat. Kita pergi beli gula ni, nak gula kan nak manis? Kita nak manisnya. Tapi takkan dapat manis kalau kamu tak makan gula. Kamu tak boleh makan gula kalau kamu tak kenal gula. Jadi tiga perkara ni berkait. Pertama, kenal gula. Kedua, makan gula. Ketiga, dapat manis gula. Dia ni berhubung-hubung, tuan. Kamu takkan dapat manis melainkan makan gula. Kamu takkan makan gula kalau kamu tak kenal gula. Walaupun kita nak manis gula, tapi tak dapat manis kalau tak makan gula. Kamu tak boleh makan gula kalau kamu tak kenal gula. Gula tu gula. Jadi tiga-tiga ni berhubung kait. Dengan ilmu, kita kenal Tuhan. Kita yakin Allah Ta'ala Tuhan kita. Tak cukup kita meyakini Allah Ta'ala Tuhan kita. Kita kena melaksanakan perintah Tuhan. Meninggalkan larangan Allah. Itu kita bertarikat. Kemuncaknya kita dapat rasa kemanisan bersyariat. Kemanisan beribadat dapat rasa. Macam kita dapat rasa manisnya pula. Sebab Nabi kata, Man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal ilmu yang dia tahu, Allah bagi dia ilmu yang dia tak tahu. Macam mana? Yang buat tu tahulah. Yang tak dapat tu tak tahu. Macam tuan-tuan lihat orang kahwin. Dia tahulah apa kahwin. Nak bersembang dekat budak yang belum kahwin. Hei, kahwin seronok mat. Seronok macam mana abang? Seronok lah. Seronok ke mana? Kahwin hantar lah. Macam kita nak cerita tentang manis. Gula tu manis. Manis tu macam mana? Manis lah. Manis. Makan gula tu manis. Tak manis tu macam mana? Makan hantar lah. Tak makan mana nak tahu. Orang yang kaki tahajud. Setiap malam dia tahajud. Kita tanya dia.
Seronok tahajud ni kita. Kita sembahyang khusyuk, tenang jiwa. Macam-macam lah. Macam mana? Hang sembahyang hang tahu lah. Siapa buat dia tahu lah. Nak cerita mana boleh. Dia sebab bangsa zauq, bangsa perasaan. Hingga Nabi kata waju'ilat khuratu aini fi solah. Dijadikan oleh Allah Ta'ala ke atasku sejuk mata hatiku ketika mengerjakan solat. Dia sejuk hati, tenang jiwa. Yang tak dapat kita miliki melainkan bagi orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terbuka pintu hakikat. Yalah sekarang tak terbuka. Nak mati baru terbuka, tuan-tuan. Fakashafna anka rita'aka fabasarukal yawma hadid. Hari itu kami kasyaf kepada mereka itu. Penglihatan mereka amat tajam. Sekarang tak terbuka lagi, tuan-tuan. Dekat-dekat nak mati, Tuhan kata, Tuhan buka pintu langit. Kita pandang ke atas, kita nampak, tuan. Apa yang kita amal itu, yang disebut oleh Nabi, betul, tuan-tuan. Betul sungguh-sungguh. Tengok-tengok baru terbuka harta yang kita himpun selama lah. Kita tak belanja di jalan Allah. Dekat-dekat nak mati baru Tuhan buka, tuan-tuan, kelebihan bersedekah. Hakikat orang yang bersedekah. Hingga dia berkata, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau kau panjangkan sikit lagi umur aku, hang nak buat apa? Fa asaddaqu, aku nak sedekah. Wa aku minas solihin, aku nak jadi orang soleh. Aku nak pergi masjid, aku nak mengaji, aku nak berjemaah. Mana dah, dekat dah nak mati baru nampak. Baru terbuka, tuan-tuan, pintu hakikat. Tapi ada setengah orang, tuan-tuan, walaupun dia belum mati, tapi dia yakin sungguh-sungguh apa yang disebut oleh Nabi SAW. Sepanjang kita baca, tuan-tuan, baca hadis-hadis, ayat Quran, kelebihan ilmu. Antaranya Nabi kata, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibin ilmi ridhaan bima yasna. Malaikat merendahkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka buat. Kita main mengaji ni, tuan-tuan, malaikat payung kita. Kita naik motor, bawa kereta, berjalan kaki di bawah payung malaikat. Hadis ni semua kita dengar. Tapi tuan-tuan, ada orang yang Allah campak keyakinan. Dia rasa sungguh dia di bawah payung malaikat, di bawah sayap malaikat. Datang mengaji, balik mengaji. Dia yakin. Keyakinan ni yang menyebabkan, tuan-tuan, dia bersungguh-sungguh makna berjalan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah tiga perkara, tuan-tuan. Syariat, tarikat, hakikat. Syariat, perkara yang paling penting dalam hidup kita. Kita belajar ilmu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Kita terima tiga-tiga ilmu ni di hati kita, dipanggil orang yang bersyariat. Tak cukup dengan terima saja, kita kena beramal. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarah. Ilmu tak beramal macam pokok tak berbuah. Apa tujuan, tuan-tuan, tanam pokok? Tuan-tuan nak ada buah. Tujuan kita tanam pokok, kita nak buah. Pokok tu asal syariat. Buah tu ialah makna kata hasil daripada pokok yang kita tanam. Kita menuntut ilmu kerana kita nak beramal. Itu tujuan kita menuntut ilmu. Bila kita beramal, dapatlah buah ilmu. Itu yang dikatakan ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitu hakikat. Kasih kepada amal ibadat. Takut melakukan maksiat. Inilah makna kata ciri-ciri orang yang menuntut ilmu. Jadi inilah makna kata mudah-mudahan menjadikan kita, makna kata memilih ataupun beramal sungguh-sungguh dengan ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan tuan-tuan, Tuhan buka segala mana rahsia-rahsia. Bila terbuka rahsia gula, kita teringin nak makan gula. Kalau kita tak tahu gula manis, kita takkan makan gula.
Begitulah ilmu bagi orang yang telah dibukakan hatinya oleh Allah Ta'ala, rahsia-rahsia kelebihan ini semua, maka dia akan bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu yang dipelajari, insya-Allah. Salah satulah saja yang mampu saya sampaikan pagi ini untuk makna kata kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menuntut dan mempelajari dan menghayati ilmu yang memberi manfaat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقى وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.